Nak duit kan? Kau ambil RM1 ni buat beli rokok. Cepatlah, Kak. Tak ada apa-apa lah. Kat situ je. Kita duduk. Nak lihat, Kak? Jom. Tak ada apa-apa lah. Tak ada. Jom. Tasha selalu tidur kat sini. Sini. Ya. Bas. 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 Inilah tempat Tasha lepak. Orang tak berani nak lepak kat sini. Kenapa? Entah. Bila dia tahu Tasha nak usin, dia tak berani nak tegur Tasha. Tak takut ketinggalan seorang-seorang. Nak takut apa? Tasha selalu duduk di sini. Seorang ni saya ada hantu ni. Takut lah. Macam mana Kak boleh ada dekat sini? Adik Bas. Bas. Tentu naik. Allah. Allah pergi Bas. Tolong Adik Bas. Beritahuan nenek. Kalau dapat bas. Dia boleh naik bas. Belum naik bas. Belum naik bas tak? Tak. Rugi orang selalu naik bas. Naik bas. Bas! Bas! Naik bas! 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 Alah. Melambai-lambai semua. Bas! Bas!
Buat apa nak naik bar terkinjal-kinjal macam ni? Mak. Apa benda? Kan nenek dah kata, hari kita mancing, nanti lapang-lapang, senang-senang kita naik lah bas tu. Apa yang terkinjal-kinjal sangat ni? Alah. Nanti dulu belum dapat ikan ni. Alah. Nenek lu. Ibu. Jangan nak boleh bantak di bawah. Ibu. Oleh bang. Tolong. Nenek akak tak kisah ke? Tak tahu. Nenek tak pernah tipu suri kan? Ada kan nenek jadi penipu? Ada? Ibu. Ada kata nak naik bas. Tak naik pun. Ya Allah lah budak ini. Budak cantik. Nanti kalau nenek dah ada duit, barulah kita naik bas sama-sama. Kita pergi tekan, nak? Lama nanti. Nak sekarang ni. Sekarang. Elok lah tu. Hentak-hentak kaki macam tu cakap dengan nenek. Nanti tak sayang nenek lah tu. Nantilah kalau dah ada duit. Walah. Dah dipaksa ni pula kita. Suri nak pergi mana ni? Nenek tahu Suri keluar rumah. Suri masuk dalam kereta. Saya hantar Suri balik rumah. Tak mau. Suri masuk kereta Suri. Tak mau. Suri. Tak mau. Ni apa benda ni? Ha? Tak mau. Kau suka kau nak bawa dia masuk kereta? Apa benda kau buat ni? Suri! Hei! Tak. Apa hal ni? Suri, Mak Bedah tak tahu dia keluar rumah tu. Itu bukan urusan kau. Biarlah dia nak pergi mana pun. Ni kampung dia. Dan kau nak campur urusan orang besar. Tak, kalau jadi apa-apa nanti Mak Bedah yang susah. Mak Beda yang susah ke? Kau tu ada niat tak baik dengan Suri. Astaghfirullahalazim, Kamal. Tak baik cakap macam tu. Kenapa? Kau tu pun bukan maksum sangatlah. Mesti akak lari rumah kan? Kenapa akak bawa macam tu? Mana? Orang main lari lepas. Orang lepas bukan lari. Malam ni nak tidur mana ni? Ngantuk. Malam ni Tasha kena balik rumah. Nanti mak marah. Ikut. Kami kawan. Mak tak bagi sesiapa pun masuk dalam rumah. Kami malam nak tidur mana? Dua je lah dekat sini. Tak marah dekat. Tak marah. Nak tidur mana? Tak nak. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semuanya kepadamu aku memohon. Kepadamu memohon segala pertolongan. Ya Allah, tiadalah berdaya atas diriku ini untuk berbuat sesuatu melainkan dengan takdir Engkau, Ya Allah. Aku kehilangan betul, Ya Allah. Ampunilah aku, Ya Allah. Engkau maha berkuasa di atas sesuatu. Kau telah memberi cucu comel, cantik. Meskipun Engkau tidak memberi dia kesempurnaan, aku rela, Ya Allah. Aku rela. Memang dengan Kau dengan lebih dan aku tidak terganggu. Selamatkanlah dia, Ya Allah. Selamatkan dia, Ya Allah. Tiadalah berdaya atas diriku, Ya Allah. Aku sujud kepadamu. Aku mohon keampunanmu, Ya Allah. Memang salah engkau. Kau usik dia sebab itu dia lari, dia takut dengan kau. Saya tak buat apa-apa, Kamal. Aku nampak dengan mata aku sendirilah. Engkau usik dia. Apa alasan kau nak bagi ni? Itu semua salah sangka, Kamal. Apa yang awak nampak tak semestinya dengan apa yang awak fikir. Kau tu budak baru dalam kampung ni, jadi tak perlulah nak ajar-ajar aku semua ni. Mak Beda. Mak Beda kena salahkan dia. Sebab dia usik Suri lari. Kamal, dahlah tu. Awak ni tuduh masalah bukan selesai pun. Awak nak saya cari kat mana lagi? Dah sekata ceruk dah saya cari. Jangan kata Suri. Mariam dia pun saya tak jumpa. Mak Beda, saya dengan Pak Imam tadi baru balik daripada balai polis. Alah, setakat baru balik daripada balai polis tu tak payahlah. Aku pun boleh buat. Hantar Pak Imam pergi sana. Ni, Suri ni dah jadi masalah dah. Engkau yang timbulkan masalah, ada kau susah-susah cari dia. Ada? Mak Beda, saya tak buat apa-apa pada Suri, Mak Beda. Alah, tak payahlah buat muka kesian macam tu. Tak laku kat sini. Aku nampaklah kau peluk dia. Kamal, kenapa nak tuduh Cikgu Amar? Takkanlah dia sanggup buat macam tu? Susah. Tak apa. Kak Suri. Kak Suri. Akak pergi mana? Buang air. Pergi kencing. Buang air kat mana? Apa buang air kat sana? Tak malu?
apa. Aku duduk sini. Jangan pergi mana-mana tau. Kut. Duduk je lah kat sini. Nanti Tasha datang. Andai bisa ku mengulang waktu hilang dan terbuang. Tasha! Tasha! Manalah budak ni? Merayau aja. Aku bila? Ni bila balik pula ni? Tengok lah. Kau rajin aku balik ya. Kau tak rajin tak balik kau. Sedap ni cakap. Kau tak suka tak balik. Habis duduk belanja tak tinggal? RM50 je. Ini mana cukup? Nak bayar sewa bilik pun tak cukup. Cukup tak sayang? Ha? Mesej kau? Kau gimana tadi? Tak kerja balik rumah? Kecil-kecil dah pandai tak balik rumah. Dah besar nak jadi apa? Ha? Jawab lah orang tanya. Tak guna juga Tasha ada kat rumah kalau bau sen tu ada. Sama je. Amboi, sedap ni bahasa. Kau jangan jaga kepi kain aku lah. Jaga kepi kain kau cukup. Kepi kain kau pun dah gabar. Kak, saya jadi macam ni siapa yang ajar? Laki akak tu juga. Tak kalau kau tahu dia masuk lubuk, kau ikut perangai dia besar. Elah. Ni, yang akak tu kahwin dengan dia tu apa hal pula? Pergi mandi. Aku yang kerja. Syah. Sekejap lah. Syah. Siapa budak perempuan dengan Tasha ulang tadi? Kak Suri. Suri? Dia baru sampai ke sini. Mana dia sekarang? Bawah jambatan. Kenapa Abu Muiz? Tak ada apalah. Pergi naik. Mak bising kang. Mandi cepat. Aku memang selalu nampak di kawasan ni. Selalu sangat. Sinilah kawasan dia lalu. Kita cek pasal kamu Muiz ni. Abang Hussein tak kata apa-apa ke? Itu senang lah. Kau jangan risau. Risau? Woi! Nak apa-apa lagi tak? Cukup Tasha. Ni. Ayah tak balik hari ni tau. Jadi jangan merayau. Duduk kat bilik. Kunci pintu bilik. Ya? Tu nak ke mana pula tu? Kenapa tak makan kat sini? Ada rumah nak makan kat rumah. Jangan merayau. Dan saya ada bawa baju kakak. Syah. Hei. Buat apa kat sini? Tunggu Kak Suri mandi. Tasha malam ni tidur dengan Kak Suri ke? Ya, tak ada kat rumah tu.
Baliklah di rumah. Kesian pula dekat Kak Suri. Dia tak biasa duduk tempat-tempat macam ni. Ramai ke orang nampak Kak Suri dengan Tasha? Kalau ramai tak ada apalah. Kalau orang tahu yang Kak Suri tu kawan Tasha, tak ada siapa lah berani ganggu. Syah, macam mana boleh kenal Kak Suri tu? Dia baru sampai sini petang semalam. Dia tak ada siapa-siapa kat sini. Tasha nampak dia menangis dekat depan kedai Chong. Kalau tak ada siapa-siapa, buat apa datang sini? Dia saja seronok naik bas. Lepas tu tak tahu nak balik. Nampak macam dia tu tak betul juga. Kampung tak tahu. Nama sendiri ingat. Tak. Dah basuh baju belum? Leh. Jomlah. Boleh dulu Ha. Aduh. Jangan pula. Suka tu. Kau ni tak habis-habis nak cabar aku. Tak cukup dengan Suraya, sekarang ni dengan Pak Imam pula kau nak tunjuk baik. Kamal, saya tak faham apa yang awak cakap ni. Kau sukakan Suraya kan? Kau dengar sini baik-baik. Aku tak suka cakap banyak kali lah. Lepas ni kalau kau tak dengar nasihat aku dah tak payah nak buat apa-apa dah. Aku terus hantar kau pergi liang lahat. Baru sebulan masuk kampung orang, pandai tunjuk lagak. Malam tak boleh nak tidur orang. Malam ayah tak ada. Mak tak marah sangat. Ikut Tasha balik lah. Tasha tak berani. Mesti mak marah kalau Tasha bawa akak balik. Tak sini. Waalaikumsalam. Tak boleh lah macam ni, Kak. Kak Mak, Waalaikum balik. Kak, dah tahu dah jawapan mak. Mesti mak kata tak boleh. Tasha. Syah. Sekejap. Kak Suri mana? Bawa jambatan. Mana? Malam ni kan? Tasha temankan Kak Suri tu ke? Ayah tak ada kat rumah. Mak mesti marah kalau Tasha tak ada duduk rumah. Tak apa ke Kak Suri tidur sorang-sorang? Tak apalah. Kan, situ kan tempat lepak Tasha. Jadi semua orang tahu tu kawasan Tasha. Nak risau apa? Tasha tak apa, orang dah kenal Tasha. Orang tak kenal Kak Suri lagi. Apalah. Nanti tak lama lagi semua orang dekat situ kenal juga Kak Suri tu kan. Janganlah pergi balik. Mak mesti dah balik tu. Okey. Pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Tunggu kejap. Oh. Masuk.
Ni Su ada bawakan nasi dengan lauk untuk Mak Beda. Nak datang aja lah. Tak susah payah bawa lauk-lauk semua kat mana. Tak ada yang susah ni Mak Beda. Su tahu Mak Beda lapar kan? Ni, ayah suruh Su tidur sini malam ni. Temankan Mak Beda. Alhamdulillah. Dah, Su makan? Kalau Su lapar, makan dulu boleh kan? Mak Beda macam nak terus lisan. Boleh? Boleh. Boleh. Nanti lepas isyak kita makan, Su bawa lauk ni ke belakang dulu. Kata tak balik, tiba-tiba muncul. Alah, sama ni. Aku balik hang bising, aku tak balik hang bising. Hang ni pasal apa? Dulu awak cakap kan, awak tak balik beberapa hari. Yang hang bising sangat ni pasal apa? Ha? Kan hang dah jantan lain? Kalau saya jantan lain, tak kahwin dengan awak lah. Percaya dengan hang ni. Tak percaya sudah. Aku tahu lah hang siapa. Kau ni kan, tak habislah dengan kawan kau tu. Dia tak ada tempat nak tidur. Oh, habis kau tu ada tempat tidur. Tu hari bila ayah balik, kau kena tidur kat luar. Banyak tempat tidur kau. Sama? Masuklah. Aduh, hang ni potong betul lah. Sama? Kejap. Masuk. Kau dah tahu nak selalu balik sini, carilah rumah sewa. Ini dah 4 bulan kahwin. Terperap kan bila sempit ni. Kalau hang banyak duit sangat, ambillah sewa. Kesian Tasha tu tau, tidur kat luar. Alah, macam tak biasa ada tidur kat luar. Bukan setakat kat luar. Kat bawah jabatan pun dah tidur kan? Elok sangatlah tu. Orang tengok terbongkang tidur kat luar tu. Dah lah. Lebih aku ngantuk lah. Untuk tidur lah. Ni, nak pergi mana Mak Esah? Apa sini? Aku balik ni pun ada kerja nak bincang dengan hang ni. Yelah.
Nak ke mana tu? Kenapa tak makan kat sini? Kau nak mati kelaparan ke? Mati. Orang kesian dekat akak. Makan. Pasal dia. Sepatutnya kau risau pasal kita tau. Sampai bila duduk dalam bilik sempit macam ni. Tahun depan nak sekolah dah.
Sampai bila awak nak macam ni, Ma? Dah sebulan lebih dah. Takkan awak nak hidup dalam keadaan tertekan macam ni? Saya rasa bersalah sangat dekat Mak Bedah. Suri tu entah hidup lagi ke mati ke. Awak kena terima kadar dan kadar. Ya, saya tahu kita kena usaha. Tapi kita tak boleh serah bulat-bulat. Kita dah buat kan semua tu. Sampai sekarang ni kita belum berhenti lagi cari Suri. Usaha kita tak cukup. Awak sebenarnya lebih rasa bersalah sebab awak tak pegang Suri hari tu kan? Awak berperang antara hukum dan kemanusiaan. Dosa ke kalau saya pegang Suri hari tu? Dosa tetap dosa, Ma. Tapi hanya Allah mengetahui. Dah lah awak dah buat yang terbaik kan? Syah! Bagi dekat Kak Suri tu. Abang Muiz pergi bagi sendirilah. Ya, Kak Suri tu. Kesian dia tau. Tak boleh lah. Kalau abang bagi, dia orang fikir bukan-bukan pula. Bagi je lah. Enggak, bukan-bukan apa. Apa banyak sangat cakap ni? Bagilah tu abang tengok Kak Suri tu dah lapar sangat tu. Okey. Bagilah. Matahari tak cukup indah tak bagi yang surat ini menanggung masa kerana malam mungkin kelam. Beda memang tak tahu, tak kenal siapa mak bapak dia, tak tahu langsung. Beda kan jumpa dia dekat masjid, dekat tangga masjid tu. Yelah, tu semua kuasa Allah. Perkahwinan Mak Beda dengan arwahnya tu, Mak Beda tak boleh suriatkan anak. Tak diambil dia tu, jadi cucu lah. Tengok, bila Suri ada dalam hidup Mak Beda ni, ya Allah ya Rabbi, dialah tempat menghibur hati. Suka duka kita dengan dia lah. Sayangnya lah Mak Beda dengan dia. Walaupun cikgu tahu kan, dia tak macam budak-budak lain. Tapi alhamdulillah ya Allah, aku tak dapat dalam suara itu. Nenek hilang, nenek sendiri mati ya Allah. Andai bisa ku mengulang waktu hilang dan terbuang. Tasha! Tasha nak tolong macam mana? Tasha! Tasha! Mana pula ni? Tasha! Kau apa nak jadi ni, ha? Kecil-kecil dah pandai merayau, tak reti dah balik rumah. Kenapa pula tu? Ha? Kamu sedar tak apa yang kamu cakap ni? Kenapa Pak Imam?
sebab saya tak kaya, tak ada harta. Macam tu. Bukan itu maksud aku, Kamal. Pada aku kaya ke miskin ke itu bukan syaratnya. Yang penting dia boleh bimbing anak aku dunia dan akhirat dan bertanggungjawab ke atas Suraya. Pak Imam nampak saya ni macam tak bertanggungjawab ke? Pak Imam, saya ni walaupun nampak macam ni Pak Imam, tapi saya bertanggungjawab. Saya boleh jaga Suraya tu. Kamu dengar ni. Kita ni orang Melayu. Dan orang Melayu ada adatnya. Saya pun tahu adab Pak Imam. Tapi Pak Imam pun tahu saya dah tak ada dah mak dengan ayah. Jadi tak ada siapa-siapa yang saya boleh harapkan. Itu yang saya datang sendiri bagi tahu isi hati saya nak merisik Suraya. Salah ke? Susah bercakap dengan kamu ni, Kamal. Susah apanya Pak Imam? Kalau setuju, katakan setuju. Kamu ni tak faham-faham Ni, macam ni. Kamu cari sesiapa untuk jadi wakil kamu. Lepas tu kamu suruh dia datang jumpa aku. Pak Imam, saya datang cara baik jumpa Pak Imam, bagi tahu dekat Pak Imam yang saya sayangkan Suraya, saya nak memperisterikan dia. Tapi Pak Imam macam-macam kerana. Tapi Suraya dekat sekolah berdoaan dengan ustaz muda tu, boleh pula. Macam ni ke Imam? Kamu ni tak faham-faham, Kamal. Tak apalah Pak Imam, saya minta diri dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak pasal-pasal lah habis duit aku. Tak saya ingat murah ke bayar bil klinik tu. Apa kesian kita kakak Surya. Dia dah 2-3 hari sakit. Sakit je sendiri. Lepas tu nyusah korang. Boleh tahu mak? Siapa lagi ada tidur dengan Kak Suri kat bawah jambatan tu? Tak ada siapa dah. Tasha seorang saja. Kalau kau aja macam mana dia boleh mengandung? Aku pun tak faham lah dengan perangai lelaki sekarang ni. Perempuan dua bendul macam ni pun sanggup ambil kesempatan. Habis tu macam mana sekarang ni? Macam mana apa? Kak Suri tu. Dia macam mana apa pula? Mak tak kasihan ke dekat dia. Kesian? Agak-agak sikit. Kalau kita nak kesiankan semua orang kat sini, kita mati tahu tak? Kita ni makan pun tak cukup. Ajal, maut, jodoh, pertemuan itu semua di tangan Allah. Dan ayah tidak pernah nak menolak ketentuan Allah. Su pun sama ya. Su yakin dengan ketentuan Allah juga. Tapi Rasulullah pernah bagi pedoman yang kita boleh pilih calon suami dengan isteri kita sendiri kan. Jadi tak salah kalau Su tolak kan? Kamal mesti tak puas hati ni. Alah, Kamal tu dengan siapa dia puas hati lah. Dia rasa dia je yang betul. Suruh kerja tak nak, gaji sikit donan. Lepas tu kerja kat kampung tak nak, geli, kotor. Tapi jadi kutu rayau boleh pula siang malam. Kalau dah tak nak tu, jangan nak mengata. Geram lah, tak boleh habis kacau Su daripada dulu lagi. Su dengan Amar macam mana? Macam mana apa? Yalah Kamal ada cakap Su dengan Amar. Kamal tu memang cemburu ke Amar lah ya. Ayah tak nak nanti heboh satu kampung pasal Su dengan Amar.
Ayah, Su dengan Amar, kita orang borak pun kat sekolah je ya. Lepas tu rumah Mak Bedah. Berdiri berdua-dua tepi jalan pun tak pernah. Bukan kata Su, Amar pun jaga tahu semua tu. Alhamdulillah. Baguslah kalau macam tu. Untuk sementara je. Lepas tu kalau dah elok, suruh duduk mana-mana. Kalaulah dia ni sempurna macam orang lain, tak ada aku menanggung beban. Menyusahkan aku je. Bawa dekat meja makan. Cepat. Kita boleh tidur, Ma. Habis tu ayah tidur mana? Tasha dan Kak Su dah boleh tidur dekat ruang tamu. Kau percaya ayah kau? Ha? Aku dengan kau ni sendiri, aku tak percaya pelaki dengan Kak Suri tu. Dah pergilah cepat, semua ayah nampak. Kalau Mak tak percaya ayah, kenapa Mak kahwin dengan ayah? Amboi, mulut aku cikit mulut kau. Cepatlah. Cepatlah. Bang, kalau abang nak balik sini selalu, cari mak sewa lah bang. Ma, siapa tadi dengan Tasha? Entah, kawan dia kot. Ni, malulah kawan-kawan kat rumah ni selalu perli. Sebab abang selalu balik sini. Sebab kita orang pernah janji dulu kalau sesiapa kahwin, kena cari rumah lain. Mak tak mau bagi abang balik langsung apa? Bukanlah macam tu. Tak faham lah ni. Mak. Apa? Jomlah, Sat. Penat lah. Malam ni nak tarik kata jom ni. Ish. Ni. Jom lah. Bedah. Makanan dah siap dah. Jom makan sikit. Macam tak boleh selera lah. Pergilah makan dulu. Mak Bedah, Su tahu Mak Bedah rindukan Suri. Tapi Mak Bedah kena makan. Mak Bedah kena kuat. Ya Allah, ya Rabbi. Dah tak ada siapa-siapa lagi. Tak ada, ya Allah. Dah kosong. Kosong, tak ada siapa-siapa lagi. Mak Bedah, Su tahu Mak Bedah sayangkan sangat Suri. Su pun sayangkan Suri. Tapi Mak Bedah kena terima ni semua ketentuan Allah. Ya Allah. Dan Allah takkan menguji lebih dari kemampuan hamba-Nya, Mak Bedah. Aduh, ya Allah, ya dia. Aku mengulang waktu hilang dan terbuang. Andai bisa perbaiki segala yang terjadi, tapi waktu tak berhenti, tapi detik tak kembali. Tasha tidak mana ni? Dia keluar tu. Kejap lagi balik lah tu. Bukan dia pergi tidur dengan kawan dia? Budak tu ada mak bapak lah. Yang awak sibuk kenapa? Cukup lagi ke? Salma, saya ni Hussein, abang long kawasan ni. Siapa masuk keluar abang mesti tahu. Budak tu bukannya melepak kat sini. Kebetulan dia lalu tersempat Tasha, lepas tu dia orang berkawan. Itu aja. Takkan itu pun ambil tahu. Betul ke tak malam Abang mengusir ke tempat Tasha? Kenapa? Tasha tak percaya ke?
Kak Suri tak ada cakap buat Muiz jaga tempat dia? Yalah, dia tak tahu. Lagipun Abang memang tak nak dia tahu ya apa jaga kawasan tu. Kenapa? Banyak pula dia cakap. Dah pergilah. Dia mak nampak marah pula. Syah, sekejap. Ni, mak dia cakap apa tak pasal Kak Suri? Pasal apa? Ya, pasal klinik tu kan. Tak ada cakap apa. Mak Tasha kata dalam perut Kak Suri ada bayi. Mak Tasha tanya, siapa yang selalu jumpa Kak Suri? Kenapa Abang Muiz? Tak ada apa-apa lah. Dah lah pergi. Lapar pula Kak Suri tu. Azab di mana? Cari sarapan. Mak kata dalam perut akak ada bayi. Bayi itu apa? Budak. Perut kecil. Mana boleh budak masuk? Entah. Mak kata macam tu. Akak nak makan tak ni? Nak muntah. Kak? Andai bisa ku mengulang waktu hilang dan terbuang. Mak Beda, saya berikan sedikit bahan dapur untuk Mak Beda. Cikgu, jadi susah ya. Sejahatnya saya. Macam saya seorang je jahat kat muka bumi ni. Tu berlambak lagi lah orang jahat tu. Selain dari Husin, siapa lagi yang selalu buat onar kat kawasan ni? Kalau dia Abang Husin bunuh saya pula. Din, kau kejap. Nak makan ni. Kejap lagi makanlah. Lepas ni kau ambil lah apa kau nak makan. Cepat. Apa benda? Kau tolong bawa lari Suri boleh? Di mana? Alah, kau bawa lah kat balai polis. Sebenarnya aku bukan apa. Aku takut kalau Husin dapat tahu pasal budak tu, nanti dia apa-apakan budak tu susah. Aku kan percaya sangat Husin tu. Kejap. Akak cakap dekat saya yang Suri tu mengandung. Buatnya kalau saya pergi balai tu, polis tu syak saya yang mengandungkan dia macam ni pula kak? Kalau kau tak buat apa-apa kau takut. Lainlah kalau kau... Akak ni tak percaya saya, betul minta bertolong orang buat apa? Tengoklah macam mana nanti nak makan ni. Alah, kau minta tolong ke susah? Janganlah. Tak payahlah, nantilah. Lepas ni. Nak apa-apa lagi? Tak tahu.
Suri. Cukup indah pada pagi yang suram ini, goyang pun resah kerana malam mungkin kelam. Bumi gundah cinta punah, bintang-bintang tumpang berduka, meratapi nasib. Kenapa hari ini matahari bangunlah, indahkan hari ini. Engkau perlu hidupkan semua mimpi kami. Ya. Dia nak pergi ke tidak? Mak Beda kata demam dia dah kebah. Demam rindu pada Suri agaknya. Itulah yang Suri risaukan ni ya. Tak habis-habis duk meracau sebut nama Suri. Lepas tu daripada petang semalam tak makan-makan, tak ada selera katanya. Ni, Amar ada telefon tak? Ada lepas subuh. Dia kat KL sekarang. Dia di Kuala Lumpur. Puas tu. Macam mana dia nak cari Suri? WL 19. Mesti warna biru tu. Dia tunggu kat situ. Kumpul semua budak-budak kita. Okey. Okey. Muiz. Bang. Tak saya cakap abang tak ada kat sini. Alright. Kalau aku tak ada kat sini, hang boleh tidur kat bawah jambatan tu. Benda abang cakap ni. Muiz. Aku tak pernah tengok hang tidur bawah jambatan tau. Selalunya aku tengok hang tidur tepi tu. Ni tiba-tiba tidur bawah jambatan tu pasal apa? Malam ni aku tak mau tengok hang tidur kat situ. Faham? Saya tak buat apa-apa pula dekat dia. Muiz, hang ingat aku percaya ke dengan cakap hang tu? Aku kenal hang daripada budak lah. Mak pak hang pun aku kenal. Aku abang long kat sini. Ingat? Jangan tidur kat sana malam ni ya. Saya bergolok nyawa ni bang nak dapatkan duit tu. Si Muiz tu macam tu je dia ambil duit saya bang. Bukan sekali dua, dah banyak kali dah. Apa ni? Benda kecil menyentuh bawah anak suruh aku masuk campur lah. Hang ni betul lah Sudin. Bang, abang cakap abang pegang kawasan ni kan? Yalah memang aku pegang kawasan ni. Mentang-mentang aku pegang kawasan ni. Benda yang bodoh menyentuh bawah anak suruh aku selesaikan. Hang ni memang 5 perut 3 sangkai betul lah Sudin. Bang, saya boleh selesaikan dengan cara saya bang. Tapi saya takut abang yang tak setuju nanti. Hang nak buat macam mana? Macam ni bang, saya nak panggil semua kawan-kawan saya, dipukul dia bang. Puas hati saya bang. Nak tengok? Mesti abang marah punya. Tak apa. Hang nak balut. Tapi hang ingat, hang jangan cerita kat siapa-siapa benda ni, hang jangan cerita kat aku. Dah habis berumur bang. Aku tak mau tengok hang kat sini. Mak bukan apa Tasha. Kak Suri tu dah jadi macam tu. Mak takut Tasha pula jadi macam dia. Mak tahu sekarang ni dia baru mengandung, tak lama lagi dia beranak. Tasha ingat Kak Suri tu boleh ke jaga anak dia? Masa mak yang suruh Kak Suri tu duduk bawah jambatan tu sampai dia beranak. Mak ni perempuan. Mak faham keadaan dia. Sebab itulah sekarang ni mak tengah cari Cik Ani.
nak jumpakan Cik Ani dengan Kak Suri. Lepas tu suruh Cik Ani uruskan tempat perlindungan untuk Kak Suri. Kenapa Mak tak cari Cik Ani sekarang je? Cik Ani tak ada. Dia kerja kat tempat lain. Mak carilah orang lain yang boleh uruskan. Mana boleh Tasha. Zaman sekarang ni kita tak boleh percaya orang tau. Silap-silap Suri tu dijualnya. Dia tu bersin ni. Nak demam lah tu. Merayau lagi. Ni Mak nak mandi. Kau jangan keluar. Duduk dalam bilik ni. Kau tak pasal-pasal demam kan, nyusahkan aku, habiskan duit aku. Adik tinggal kat sini ke, Dek? Kenapa? Adik pernah nampak tak kakak ni? Abang ni siapa? Kakak ni orang kampung abang. Abang tengah cari dia, Dek. Mak carilah orang lain yang boleh uruskan. Mana boleh Tasha. Zaman sekarang ni kita tak boleh percaya orang tau. Silap-silap Kak Suri tu dijual ni nanti. Entah, tak kenal. Nama dia Suri, Dek. Kawan Tasha. Kawan Tasha. Tasha. Tasha yang somai ni. Tasha! Jom ikut Mami makan. Tak mau. Jom lah. Tak mau. Tak mau. Tak mau. Tak mau. Tak mau. Leceh aku lah. Tasha, ambil sini bawa. Habis balik, bang. Habis balik. Suri. Cik. Sabar, Cik. Sabar. Hang ni apa, oi? Saya datang cari Suri, Cik. Apa kena mengena hang dengan dia? Pakcik dia? Abang dia? Saya orang kampung ni, Cik. Kalau takkan orang kampung, aku tak mau tengok muka hang sekarang. Habis balik. Cik. Cik. Hei! Kalau Cik betul-betul polis, Cik tunjukkan kat kuasa, Cik. Budak ni buat seru betul. Awak nak kenapa? Tak cukup-cukup lagi ya? Kan semua akan indah pada akhirnya. Aduh, hilang dan teruang. Andai bisa perbaiki segala yang terjadi, tak harap ampunkan hambamu. Assalamualaikum. Tak payahlah nak salam-salam. Dengan Suraya, Pak Imam boleh. Dengan aku tak perlu pun.
Apa lagi yang awak tak puas hati dengan saya ni, Kamal? Kau yang mengandungkan Suri. Lepas tu kau kurung dia, kau pura-pura cari dia, kau pura-pura jumpa. Kenapa tak tahu semua tu? Kamal, awak ni bercakap dalam keadaan waras ke tidak ni? Kau tak payah nak tunjuk hebat dengan aku. Saya dah banyak sabar dengan awak. Melawan. Saya datang sini ada tanggungjawab saya. Bukan saya datang sini nak melayan khidmat awak. Hei. Dengar sini. Salam tebuan jangan dijolok. Dengar tak? Dengar tak? Aku dengar. Kaman, saya nak beritahu awak. Awak jangan kacau saya lagi. Antara awak dengan Suraya, itu awak dengan dia. Kalau dia dah tak suka awak, awak reda je lah. Jangan buat kerja gila macam ni. Andai bisa ku mengulang waktu hilang dan terbuang. Lama kau masuk hospital? 2 bulan. Teruk ke patah kaki kau ni? Tadi saya pergi jambatan. Tasha tak ada. Kau cari Tasha ke? Cari Suri? Kak ni tak habis fikir bukan pasal saya ni, kenapa? Saya dah berubah lah. Saya dah tak buat kerja dulu dah. Saya dah insaf, Kak. Manusia memang boleh berubah, tapi tak semudah tu. Tapi kalau betul kau ni dah berubah, elok sangatlah. Akan minta maaf lah, Muiz. Sebenarnya akak susah nak percaya sesiapa sekarang. Saya lagi susah nak percaya, Kak. 2 bulan saya kat hospital tu. Tak ada siapa-siapa pun jenguk saya. Betul-betul rasa tak guna. Macam tak ada siapa-siapa pun hiraukan saya. Akak bukannya tak nak tengok kau, tapi... Tak apa, Kak. Saya bukan cakap Kak. Saya tahu Kak sibuk. Tasha mana, Kak? Tasha dah sekolah sekarang ni. Ha? Pada malam kejadian kau kena pukul tu, Husin nak buat perangai dekat Suri. Sekarang ni akak dah tak ada apa-apa dah dengan dia. Ni, Tasha ada beritahu akak yang kau selalu bagi makanan kat Suri waktu dia ada kat sini. Kau tak nak jumpa Suri ke? Jangan macam itulah. Sini ni. Kenapa ni? Baringlah bagi anak ni tidur. Gerak. Oh ya biarkan. Oh dia langgar-langgar ya. Biarlah ni baby. Nanti dapat anak. Tak sayang. Ini anak ni. Tak adalah, saja tanya. Ada orang letakkan barang dapur dekat atas tangga rumah Mak Beda.
Bukan? Oh, tak apalah. Assalamualaikum. Mak Beda. Amar cakap bukan dia yang letak. Bukan dia. Kan ke dia yang selalu beli barang dapur untuk Mak Beda. Amar lah tu. Tapi kan Amar selalu bagi tahu Mak Beda. Selalu cakap kat Mak Beda. Kan? Takkan dia tak bagi tahu kot. Mungkin ada orang nak sedekah kot kat Mak Beda. Entahlah. Sorry. Ya Allah, muntah lagi. Ha? Kenapa? Muntah. Tak apa. Nak keluar lagi? Keluarkan. Ya, tak apa. Ayo dah. Memang macam tu. Dia memang macam tu. Ya Allah. Macam tu lah orang kampung kat sini. Dah lama dah menyewa kat situ? 2 bulan. Saya pun kerja kat bengkel kat Pekan tu. Asal daripada mana? Lemuah. Datang sini saja cari pengalaman. Saya pun orang baru kat sini. Baru 7 bulan mengajar. Tak apalah, saya minta diri dulu. Yelah. Assalamualaikum. Salam. Sekarang ni bukan barang dapur je tau. Duit pun dia letak bawah pintu rumah Mak Beda tu. Kenapa dia buat macam tu Nak sembunyi-sembunyi pula. Mesti ada sesuatu. Maksud awak? Entahlah. Mak Beda tak intip lah. Mak Beda adalah juga cuba intip. Tapi yelah, sejauh mana dia nak intipnya dengan kena jaga suri lagi. Yalah, Mak Beda tu pun dah uzur. Mana taknya. Setiap malam kena berjaga. Yelah nak pastikan suri tak buat apa-apa kat perut dia tu. Awak saya pergi dululah. Nak kena singgah rumah Mak Beda. Eloklah tu. Awak pergi dulu. Nanti petang saya sampai. Mana tahu Mak Beda nak apa-apa ke. Yelah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ingat, jangan macam ni. Nanti kalau anak ni yang dalam perut, kalau mati kececek apa-apa buat macam ni, dia tak salah. Dia tak dengar cakap. Lalu kalau Dengar apa macam ni? Dengar nenek cakap ni. Nanti sekejap lagi, 1 bulan aja lagi. Jangan macam ni. Kalau nenek buat macam ni. Allah, apa aku buat ni Allah? Minum ni nak tidur lah dah malam.
Dah lah. Dia tak cakap apa-apa pun. Alhamdulillah, dia semua faham. Tak ada orang pun cakap benda-benda buruk pasal Suri. Dia tahu Suri tak bersalah. Ya Allah, ya Tuhanku, Kau ampunkanlah segala dosaku, Ya Allah. Aku tahu aku berdosa pada Suri atas segala perbuatan aku, Ya Allah. Aku menyesal atas segala perbuatan aku, Ya Allah. Kau perihal Suri dan juga kandungannya, Ya Allah. Aku sujud padamu, Ya Allah. Kau peliharalah dia, Ya Allah. Kau jagalah dia, Ya Allah. Mesti awak ada hal mustahak nak cakap dengan saya. Kalau tak, awak dah jumpa saya dekat surau. Saya bersalah sebenarnya nak cakap dengan cikgu ni. Cakap je lah, Maiz. Kalau saya boleh tolong, saya tolong. Betul ke Allah tu ampunkan dosa seseorang yang dah bertaubat? Saya tak tahu sebab saya tak pergi sekolah. Mak saya mati masa saya kecil lagi. Ayah pun tak sempat nak kenal. Macam ni, Maiz. Allah tu maha mengampun dan maha mengasihani. Setiap hambanya yang bertaubat, Allah akan terima taubat tu. Yang penting, taubat tu adalah taubat nasuha. Mana hamba tu takkan mengulangi perbuatan itu lagi. Walaupun saya dah naik Suri. Saya dah tak sanggup nak tengok Suri macam tu. Saya nak jaga dia, tapi saya takut je. Astagfirullahaladzim. Kenapa awak tak terus terang dia, awak? Saya takut, cikgu. Saya pernah masuk penjara. Saya tak nak masuk penjara dah, cikgu. Cikgu tolonglah saya, cikgu. Jangan